Korang bayangkan, awet Spiderman berjumpa dengan Pontianak. Ya, ini adalah review movie The Drama, lakonan Robert Pattinson dan juga Zendaya. Okey, untuk movie ni ada kelewatan atau delay sehari dari tarikh asal tayangan. Jadi bila diumumkan ditayangkan semula pada hari Jumaat, jadi aku ambil kesempatan lah untuk tengok. Selain minat juga Robert Pattinson dan juga Zendaya berlakon, aku tertanya-tanya apa intipati yang cuba diceritakan untuk movie kali ni. Jadi kisahnya adalah Robert Pattinson, dia orang ni dah bertunang dengan Zendaya, iaitu Emma. Jadi ada satu hari tu dia orang nak pergi test makanan catering. Jadi dia orang couple ni bawa kira macam kawan baik lah sebagai pengapit, lelaki dan juga perempuan. So 4 orang pergi test makanan. Jadi ketika itulah terjadi satu peristiwa ketika diorang selepas minum wine, secara tak langsung Zendaya terbuka cerita dia, kisah zaman dia di sekolah menengah. Itulah drama yang diketengahkan dalam movie ni. Tapi isu yang cuba diketengahkan puncanya adalah mabuk je. Puncanya mabuk. Mabuk ketika diorang minum wine nak test makanan catering. Jadi kalau korang tengok, apa yang cuba diketengahkan adalah masalah zaman silam Zendaya waktu di sekolah menengah dulu. Tapi selepas diceritakan secara tak sengaja pada malam tu, kalau korang tengok, pandangan Robert Pattinson terhadap Zendaya, iaitu tunang dia, dah berubah. Siapa yang dah tengok, kalau korang perasan, ada satu scene waktu diorang tengah photoshoot pre-wedding, dia tengah membayangkan dia ambil gambar dengan Zendaya dan Zendaya pegang sniper. Kalau tak silap aku tak sure itu sniper ataupun shotgun. Jadi apa yang cuba ditunjukkan dalam scene tu adalah itulah pandangan Charlie terhadap Emma selepas dia dah tahu sejarah kisah silam dia waktu sekolah menengah. Kalau kan malam tu pun kawan dia tu pun mengamuk. Mengamuk disebabkan apa yang diceritakan oleh Zendaya tu sebenarnya adalah satu sensitif sebab dia ada niat nak tembak di sekolah. Dan sepupu si kawan dia tu pula tercedera sehingga cacat disebabkan kejadian tu. Tapi kejadian tu bukan kejadian yang sama. Cuma kejadian tu hampir sama, lebih kurang. Cuma bukan di tempat yang sama. Di tempat yang berbeza tapi kejadian tembak-menembak juga. Jadi selepas peristiwa tu lah habis. Kalau korang tengok, jangan kata dia dengan kawan dia pun renggang, pengapit perempuan tu, dia dengan Robert Pattinson pun sama. Dan kalau korang tengok, daripada selepas tahu tu pun macam-macam. Kalau tengok, karakter Charlie tu pun dah serabut. Sebenarnya waktu ambil gambar pre-wedding tu pun, muka dia tu dah lain. Kalau siapa yang dah tengok, riak wajah dia tu dah tak sama macam sebelum dia tahu kisah zaman silam Emma, tunang dia. Jadi kalau korang tengok sepanjang perjalanan cerita, durasi 1 jam 45 minit, dia dah memang tak syok dah. Tak syok tu bukanlah bermaksud tak cinta. Cuma
bila kau tahu tunang kau pernah nak ada niat tembak. Bila ada niat nak tembak, maksudnya ada niat nak membunuh. Jadi, dia dah tak berapa nak sedap. Tak berapa nak best untuk teruskan perkahwinan. Tapi dia tak batalkan. Cuma dia macam orang kata hidup dia, life dia waktu tu dalam in denial. Dia sayang Zendaya, tapi dia berperang dengan personality dan sikap Emma dulu waktu sekolah menengah. Jadi bila korang tengok, korang faham lah perasaan watak Robert Pattinson tu. Cumanya silapnya scene di hujung, hampir-hampir dekat dengan majlis, Charlie ada tanya kawan kerja dia. Dia bagi satu situasi yang sama dengan situasi dia, dan reaction kawan dia tu seolah-olah membagi gambaran yang sepatutnya apa yang dia rasa. Sepatutnya apa yang dia rasa dan apa yang dia rasa ketika itu. So, dia pun silap jugalah pergi buat sexual harassment dekat kawan kerja yang dia tanya pendapat tu. Itu pun silap lah. So, di hujung tu, orang kata Zendaya pun ada silap, Robert Pattinson tu pun ada silap. Cuma Zendaya, Emma tu silap dia di masa lampau. Dan kalau ikutkan, kalau dia tak mabuk malam tu, waktu cuba test makanan catering tu, dia tak cerita, sepatutnya tak cerita pun. And then, bila dah jadi macam tu, so secara tak langsung, dah bagi tekanan lah dekat Robert Pattinson, watak Charlie tu. Jadi, bagi aku, dia bukan sekadar the drama, bukan sekadar movie, orang kata, aku ingat romantic comedy. Rupanya tak. Dia adalah tentang isu yang sangat-sangat orang kata bahaya, dan kita untuk pasangan antara satu sama lain memang kena ambil cakna. Tapi kalau dah melibatkan aib, better tak payah cerita. Kalau cerita, korang boleh tengok daripada cerita ni, ya itulah punca dia. Tapi itulah sebabkan mabuk sahaja. Mabuk ni, kalau korang tengok cerita Korea pun macam tu juga. Disebabkan mabuk, boleh orang kata boleh buat satu storyline, satu movie, satu drama, satu cerita boleh buat. Jadi untuk the drama kali ni bagi aku menarik, dan isu yang diketengahkan bagi aku sangat-sangat menarik, dan ending dia, aku tak kata dia happy ending, cuma diorang restart balik perhubungan diorang. Kalau ikutkan, waktu diorang dah tengah renggang dah hari tu, renggang waktu dah kantoi pasal kisah silam Zendaya tu, diorang cuba start balik perhubungan diorang, iaitu macam kenal-kenal, tanya nama, asal dari mana, apa semua tu. Di hujung tu, diorang buat balik. Pada mulanya, bila diorang buat macam tu, diorang rasa macam bodoh. Sedangkan diorang nak kahwin beberapa, aku tak sure dalam berapa minggu lagi kot. Tapi diorang buat pengenalan semula tu seolah diorang rasa nampak bodoh. So bila dah jadi disaster macam ni, masing-masing dah teruk gila. Waktu majlis tu pun kalau korang tengok tu pun dah teruk. Dia dah kantoi dengan Zendaya yang dia sexual harassment rakan sekerja dia. So di hujung tu, diorang tak gaduh, cuma diorang restart balik, jumpa dekat kedai kafe, dan diorang mulakan balik perhubungan yang baru. Seolah-olah diorang baru kenal, tanya nama, duduk dekat area sini ke. Jadi bagi aku menarik lah kan, isu yang diorang cuba ketengahkan dan macam mana diorang selesaikan. Maksudnya bila diorang nak perkenalan balik tu, mungkin diorang masing-masing
muhasabah diri. Sebab di last kali tu pun Robert Pattinson ada minta maaf. Jadi masing-masing ada silap, dan bila diorang nak berkenalan balik tu, nampak ada usaha diorang nak perbetulkan keadaan balik. Tapi aku rasa itu bukan dikira happy ending. Dia macam just natural, sekadar nak orang kata restart balik apa yang dah orang kata dah hancur dulu. Jadi bagi aku, untuk the drama sangat-sangat menarik dan memandangkan ada masalah tayangan hari tu, dan mungkin limited screening dekat wayang. Jadi aku tak sure lah akan masuk dekat mana untuk streaming platform. Jadi pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? 1 jam 45 minit tu cukup untuk menceritakan dan mengetengahkan isu yang cuba disampaikan. Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku movie yang akan datang. Bye!